Kenapa tuan tulis buku pasal Buya Hamka? Oh, saya paling suka Hamka. Kenapa? Sebab saya adalah orang yang saya suka agama, saya suka ilmu-ilmu agama. Okey. Tapi dalam masa yang sama, saya tahu kata kalau jadi ustaz saja ni tak cukup lah. Kalau jadi ustaz saja, Tak cukup. apa maksud dia? Sebab masa saya dekat universiti, saya baca satu novel. Tajuk dia Tenggelamnya Kapal Vanduwish. Yo, yang orang buat movie tu Yang buat movie. Saya tak tahu kata tu Hamka adalah ulama. Saya ni bila saya baca satu-satu buku, saya akan cari siapa penulis dia. Okey. Itu cerita cinta tau. Dia tak ada kaitan dengan agama tau. Dia memang purely love story. By the way, set tangent kan, kita dah shoot hari tu dengan 6 orang musyrik. Oh, Random kan? Sama-sama. Okay. Jadi kita cerita Dah lagi. sebab itu kita pernah cerita Ya. Padu. So bila saya cek ni Hamka Hamka ni ketua majlis ulama Indonesia. Tak, dia tulis novel. Novel cinta pula tu. Novel cinta mana ada. So, saya tak pernah jumpa orang ulama tulis novel. Mufti tulis novel, mana saya pernah jumpa. Saya mau bagi tu dia tak percaya. Saya serius apa Hamka cerita novel cinta? Ya, bukan setakat satu novel. Semua novel cinta dia bawa dengan Kaabah. Berantau ke Delhi, Tenggelam dekat kapal Vanduwish, Si Sabariah, semua novel cinta. Dia macam Hamka tulis. Tak ada satu pun novel-novel tu ada nak khutbah pasal agama ke, tak ada. Pure story. So apa yang tuan nampak sebenarnya? Saya Kenapa dia nampak tulis bahawa novel cinta? Bahawa walaupun kita ni suka nak mendalami bab-bab agama, tidak bermaksud kita tidak boleh menjadi manusia yang jujur tentang perasaan dia.